Macam mana kita nak daftar UPU secara online? Untuk mendaftar, kita perlu pergi ke website UPU. Mula-mula sekali, tekan butang daftar sekarang dan kita perlu lengkapkan maklumat untuk pendaftaran seperti nombor kad pengenalan dan alamat email. Kita juga perlu pilih 2 soalan keselamatan dan berikan jawapan untuk soalan yang kita pilih. Selepas dah lengkapkan kesemua maklumat, tekan butang daftar. Seterusnya, log masuk ke akaun UPU online dan pilih menu permohonan. Masukkan nombor kad pengenalan dan nombor PIN UPU. Nombor PIN UPU kita boleh beli di kaunter BSN, ATM BSN ataupun secara online di MyBSN. Seterusnya, pilih kategori sama ada kategori A ataupun kategori B. Di bahagian maklumat penyata, kita perlu jawab beberapa soalan seperti adakah kita nak terima WPP daripada PTPTN. Selepas selesai jawab semua soalan, kita perlu lengkapkan maklumat peribadi seperti nama, alamat, tempat lahir dan taraf perkahwinan. Lepas tu, lengkapkan pula maklumat keluarga iaitu maklumat bapa dan maklumat ibu. Seterusnya, kita perlu lengkapkan maklumat akademik. Pilih jenis keputusan, contohnya peperiksaan percubaan SPM dan masukkan mata pelajaran beserta grade. Untuk bahagian seterusnya, ialah maklumat pilihan. Ini antara bahagian yang paling penting. Pilih program ataupun jurusan yang kita minat. Kita diwajibkan untuk memilih 6 program ataupun jurusan. Akhir sekali, semak semula semua maklumat dan tekan butang saya setuju. Kita disarankan untuk menyimpan slip permohonan sebagai rujukan. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kalau korang nak dapatkan lebih banyak video berkaitan dengan UPU, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.